Ane, mi goreng satu. Tu kalau kat kedai mamak lah. Kalau dekat rumah ni, mau kali terbang sampai ke kepala hang. Tapi tak apa. Jangan risau. Tak boleh pergi kedai mamak. Kita buat sendiri. Jom buat mi goreng mamak sendiri. Mula-mula kita panaskan minyak kelapa rasaku. Dan kemudian kita gorenglah tauhu. Masuk seketul demi seketul. Bukan apa kalau kau masuk dua-dua ketul tu dah meracik minyak. Kena kau nanti. Habis melecur kulit. Hati-hati goreng tahu ni. Nak warna dia cantik golden brown tu, perang-perang keemasan tu kena selalu terbalik-terbalikkan. Sebab apa kita pakai kuali lepeh. Kalau kita pakai kuali yang dalam tu tak kisahlah, boleh goreng terus deep fried dia. Selalu kita tengok manusia berdiri atas kaki sendiri. Ini kita tengok tahu berdiri di atas kuali. Rajin betul dia ni. Iriskan sebiji bawang besar nipis-nipis. Yang ni kita akan guna untuk menumis. Lepas tu iris juga bawang putih lebih kurang dalam 4 ulas. Nipis-nipis juga, jangan tebal-tebal sangat. Nak tambah sayur sedikit, boleh letakkan sawi. 2 pokok dah cukup dah. Banyak-banyak nanti pahit pula. Ambil 3 tangkai cili padi dan kemudian kita buang dia punya tangkai. Tak nak pakai tangkai, kita kena ketuk dia. 3 tangkai dah cukup dah. Pedas dah tu. Tahu yang kita goreng tadi pun dah sejuk. Bolehlah kita potong dadu-dadu. Mi goreng ni kayangan sikit. Agak mewah sebab apa? Menggunakan daging fresh. Kita iris daging tu nipis-nipis. Senang dia nak masak nanti kalau tak liat. Kalau kat kedai mamak tu dia akan pakai ayam goreng semalam punya. Lain juga rasa dia tu. Panaskan sedikit minyak kelapa rasaku. Minyak dah panas. Kemudian kita pecahkan 2 biji telur ayam. Kita nak car dulu telur ni sampai dia naik wangi-wangi bau tu. Baru kita masukkan bahan-bahan yang lain. Bau pun dah naik kan. Kita boleh tambahkan bawang besar. Kita kacau-kacau dan kemudian kita tambahkan irisan bawang putih tadi tu. Bawang pun dah naik bau. Kita boleh tambahkan cili kisar. Macam saya tak makan pedas, agak-agak 2-3 sudu dah cukup dah. Okey, masukkan 2 sudu sos cili. Dan kemudian nak naikkan rasa lagi dengan warna dia, boleh tambahkan sos tiram rasaku. Sos tiram jangan letak banyak sangat. Nanti masin pula. Bahan lain tak masuk lagi ni. Kacau. Jangan tak kacau. Dah kacau cantik dah macam gitu. Kita boleh tambahkan kicap pekat rasaku. Lepas tu masukkanlah daging kayangan yang telah kita iris tadi tu. Mewah kan? Dan kemudian kita kacau-kacau. Kita boleh masukkan cili padi yang telah kita ketuk tadi. Kalau nak rasa masam manis tu, boleh tambahkan sedikit sos tomato. Masukkan tahu yang telah kita goreng dan potong tadi. Lepas tu kita kacau lah bagi dia sebati elok. Kalau rasa agak kering, boleh tambahkan sedikit air. Taklah kering sangat mi tu nanti. Dah bau macam kedai mamak dah. Kita boleh masukkan mi yang telah kita cuci-cuci tu. Cuci. Yang tak cuci mi tu nanti berminyak pula. Gaulkan bagi sebati dengan bahan yang telah kita tumis tadi tu. Dan kemudian kita boleh masukkan kicap masin rasaku untuk menaikkan lagi rasa masin-masin dekat mi tu nanti. Okey, masukkan sawi yang telah kita potong-potong tadi. Tak banyak, 2 pokok je. Jangan nak tengok saja, kenalah gaul-gaul bagi dia sebati elok. Lepas tu masukkan tauge. Tauge ni aku suka makan sebab tu aku letak lebih. Dah kacau-kacau dah, elok dah macam tu. Mi goreng mamak kita pun dah masak. Boleh angkat untuk dihidangkan. Nak sedap lagi boleh tambahkan irisan limau nipis dan juga daun bawang. Tabur-tabur lah atas dia tu. Nak tak bawang goreng pun boleh juga. Tu dia. Tak pergi kedai mamak pun boleh makan mi goreng mamak. Tapi kenalah buat sendiri. Selamat mencuba.